Bayangkan, 1 gram emas ni boleh jadi penyelamat bila kita betul-betul terdesak. Okey, Fiza ada seorang pelipat emas baru 6 bulan menabung. Berada lebih kurang 1.04 gram dekat dalam akaun Gap. Tak banyak, tapi ialah satu-satu simpanan yang dia ada. Satu hari, anak dia dapat sebelum belajar dan nak perlukan duit pendahuluan untuk masuk ke kolej. Akhirnya dia terpaksa jual semula emas yang dia beli tu. Masa Fiza dengar cerita tu, Fiza terdiam. Betapa susah dia nak mula simpan, tapi betapa cepatnya simpanan tu boleh hilang bila keperluan mendesak. Semua orang ada tahap kesedaran kewangan yang berbeza. Ada yang muda dah mula simpan, ada yang dah pencen baru nak sedar. Yang penting bukanlah bila kita bermula, tapi kita bermula dengan ilmu yang betul. Sebab itulah Fiza selalu tekankan, ilmu kewangan itu lebih penting daripada jumlah simpanan yang kita ada. Dengan ilmu, orang yang serba kekurangan pun boleh ubah hidup. Kalau hari ni kita terpaksa jual 1 gram sebab keadaan mendesak, esok lusa kita boleh usaha tambah balik. Yang penting jangan berhenti belajar dan jangan berhenti menabung. Mulakan tabungan emas walaupun 1 gram. Biar kecil asalkan kita ada. Ilmu dan tindakan kecil hari ini boleh jadi penyelamat besar untuk masa depan kita. Follow Fiza untuk lebih banyak perkongsian tentang ilmu emas dan ilmu keuangan. Dan bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang sign up dekat bawah ataupun tonton video Fiza di pin untuk cara mulakan simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.